Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sambung pelajaran kita dah sampai muka surat berapa? Sampai ke mana? Tajuk dianya pengertian wahdatul wujud yang sebenar. Situ. Baik. Pengertian wahdatul wujud yang sebenar. Baik, kita nak fahamkan per malam ini dalam tajuk apakah yang dikatakan wahdatul wujud yang sebenar. Baik. Pengertian wahdatul wujud yang sebenar. Apa makna wahdah? Apa makna al-wujud? Ya. Wahdah makna satu, al-wujud yang mengadakan. Yang sebenar, siapakah yang mengadakan yang sebenarnya? Yang dikatakan yang wujud sebenar-benar wujud siapa? Allah. Kita tak boleh kata ada sebab kita tak ada. Kita diadakan. Faham baik? Kita diadakan. Alam ini diadakan. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini diadakan. Perdana Menteri diadakan. Menteri besar diadakan. Wakil rakyat diadakan. Ya. Semuanya itu bakal binasa. Sebab kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik. Yang wujud sebenarnya wujud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada kesudahan, yang tiada kematian, yang tiada pengakhiran. Dialah awal dan akhir, awal yang tak ada mula dan akhir yang tak berkesudahan. Ingat baik-baik. Pengertian wahdatul wujud yang sebenar. Baik. Padahal masalah wahdatul wujud yang sebenar bukanlah bertujuan ke arah itu. Tetapi ingat, setelah dikelirukan oleh rasa-rasa sedap faham oleh pihak yang tak bertanggungjawab, maka macam-macam mereka menterjemahkan dan menghuraikan tentang wahdatul wujud ini. Jangan kita salah faham, jangan kita silap faham. Ya. Adapun masalah wahdatul wujud yang sebenarnya ialah bukan suatu perkara yang disengajai. Ingat balik. Bukan perkara yang disengajai. Tahu? Perkara yang ada ini disengajai. Ada dengan tiba-tiba, dengan sengaja je. Tak, bukan ada dengan sengaja. Yang bagaimana disebutkan dalam dunia hari ini, semula jadi, yang diistilahkan dengan semula jadi. Mana boleh semula jadi? Takkan sesuatu yang berlaku itu dengan tiba-tiba, dengan seadanya begitu. Tidak. Ada yang mengadakan. Ya. Dan mengadakan itu sudah tentu ada asbab dan ada tujuan yang awal-awal lagi telah disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Ingat balik, aku tidak dijadikan jin dan tidak dijadikan manusia melainkan semata-mata beribadah. Ingat kat situ dulu. Kalaulah dah dijadikan manusia tak beribadat, maka apakah jadi? Banyaklah hukuman yang mereka akan terima.
Bila manusia tidak beribadah kepada Allah, manusia akan menerima hukuman demi hukuman daripada Allah. Kita lihat bagaimana sedang berlaku di Israel hari ini. Kejutan yang sangat membimbangkan dan menakutkan, yang mereka telah merasakan diri mereka boleh buat apa saja. Tiba-tiba bila Allah zahirkan api membakar bumi mereka, bila Allah zahirkan api membakar bumi mereka, sampai tak tahu nak fikir macam mana. Allah senang saja urusan dia. Dia kata kun fayakun. Mana manusia tak boleh nak fikir, manusia tak boleh langsung nak anggap, tak boleh nak fikir, tak tercapai fikiran manusia. Tapi itulah yang Allah lakukan. Itulah yang Allah lakukan. Mudah yang amat sangat. Bila manusia berdegil, maka Allah zahirkan penyakit demi penyakit demi penyakit. Di sebalik penyakit, Allah nak suruh ingat kat dia, aku bagi sakit, aku yang bagi sembuh. Tak usah engkau carilah cara yang lain, melainkan balik kepada aku. Aku bagi penyakit, aku yang menyembuhkan. Hari ini kadang-kadang manusia takut dengan zika, takut dengan, Masya Allah, dengan nyamuk saja macam-macam Allah zahirkan. Nak supaya manusia ini fikirkan bahawa penyakit itu bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi didatangkan oleh Allah yang wahdatul wujud itu. Cara nak selesai, balik kepada dia, selesai masalah. Sebab wa iza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah penyembuhnya. Dari mana datang penyakit? Dari Allah. Allah turun penyakit, Allah turun ubat. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan ubat. Cuma manusia saya tak jumpanya, disebabkan oleh kedegilan manusia, keangkuhan manusia, kesombongan manusia. Akhir sekali manusia kembali juga kepada Allah. Ya, kembali juga manusia kepada Allah. Ramai yang amat sangat sakit, tiba-tiba disangka mati dan bertemu dengan Nabi. Kemudian sedarlah ia dalam keadaan menangis, dalam keadaan ketakutan. Lalu disebutkan dengan pertemuannya dengan Muhammad. Akhirnya satu keluarga memeluk agama Islam. Dan macam-macam lagi yang Allah nak zahirkan, mudah yang amat sangat. Mudah yang amat sangat. Nak terbalikkan pun mudah yang amat sangat. Disebabkan sedikit saja manusia boleh sanggup ketepikan agama Islam demi dunia. Masya Allah, sikit sangat. Nak musnahkan, nak tergelincir, mudah yang amat sangat. Dengan sebab itu kita nak minta sentiasa dengan Allah supaya tetapkan hati kita dalam agamanya. Jangan sekali-kali Allah balikkan hati kita setelah kita mendapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ingat balik, ini doa yang sering diajarkan supaya kita ditetapkan, ya, dengan pegangan bagaimana yang kita dah dapat hidayah. Jangan pusingkan daripada hidayah, jangan terbalik daripada hidayah, ya. Baik, ini kita masih tidur sedap lagi dengan suasana yang berlaku pada hari ini. Masya Allah, ya. Dengan negara dah pun tergadai, ya, menang sorak, negara tergadai. Lama dah orang tua cakap, hari ni dah jadi kenyataan depan mata kita. Hutang negara makin banyak. Masya Allah, duit tak cukup-cukup, ya. Lepas satu-satu tutup, lepas satu-satu tutup, lepas satu-satu tutup. Tak tahulah ke mana digunakan dan disalahgunakan wang itu, dibelanjakan wang itu, tak tahulah. Baik, jadi ini perlu kita kena fahamkan. Bila manusia dah berpaling daripada Allah, angkuh, lupa diri, maka itulah hukuman yang diterimanya. Baik, jadi kita nak fahamkan wahdatul wujud yang sebenar ialah bukan suatu perkara yang disengajai. Sebab benda itu terjadi dan berlaku bukan dengan sengaja, bukan nature, bukan yang dikatakan semula jadi. Sebab setiap sesuatu yang terjadi itu Allah yang menjadikan dan ada asbabnya. Di kulli syai'in sababin. Setiap sesuatu itu ada sebab, musabbab yang Allah jadikan.
Baik. Di sebalik penyakit yang berlakunya, banyak rahsia yang Allah nak bagi kitanya. Bahawa kita jangan sombong. Aku maha kuasa. Banyak lagi kamu kena belajar. Ilmu aku ni luas. Dan aku telah terangkan bahawa kalau nak tuliskan tentang ilmu aku ini, dijadikan lautan sebagai dawat namun tak tertulis. Itu antaranya. Dengan berbagai-bagai Allah zahirkan. Dan akhir sekali tak ada jalan lain yang tempat penyelesaiannya balik kepada Allah. Allah maha kuasa, Allah maha hebat, dan tidak ada kuasa dan tidak ada kehebatan yang ada pada manusia di permukaan bumi ini. Sebab itulah ingat balik, bukan suatu perkara yang disengajai. Setiap benda yang terjadi dan berlaku bukan disengajakan. Macam mana berlaku dekat Myanmar sekarang, bukan disengajakan. Dekat Malaysia pun tak mustahil. Kalau manusia dah menolak hukum Tuhan, memperhinakan, memijak Al-Quran, mengenepikan agama, ya, akhir sekali Allah hukum. Allah hukumkan, ya, disebabkan oleh kita sendiri. Sebab itu hari ini apa yang kita terima hari ini adalah didikan kita dengan anak kita. Belum mati lagi, kadang-kadang dah terkena dengan berbagai-bagai penyakit. Celek mata sikit, apa ayah ni? Kita pun diam aja. Diam aja. Sekarang ni anak dah jadi raja. Ya, anak dah jadi raja sekarang sebab kita salah didik mereka dengan agama. Kalau didik mereka dengan agama, didik mereka dengan Islam, mereka tidak berperangai sedemikian. Sebab kita atas sekolahnya kerana nak kepada makan gaji, nak pakat besar, nak kerja gaji besar. Akhir sekali apa jadi? Ya, apa jadi akhirnya? Masa kita atas sekolah bukan main, belajar, nak jadi doktor, nak jadi pensyarah, nak jadi arkitek, nak jadi engineer, nak bina rumah yang hebat untuk ayah dia, nak rawat ayah. Tiba-tiba bila berlaku kesakitan ayah, telefon, maaf ayah, banyak kerja, ada pasien. Dulu lain, sekarang lain. Disebabkan oleh agama diketepikan, kita dihukumkan. Di dunia lagi kena hukum dah. Kadang-kadang bermacam-macam penyakit yang kita hadapi dan alaminya kerana perbuatan anak. Dan kita didik mereka macam tu. Sebab Allah dah sebut awal-awal lagi, dan agama dah sebut awal-awal lagi, rukun agama dah sebut awal-awal lagi. Awaluddin, awal agama ialah mengenal Allah. Hari ini kita telah membazirkan masa. Daripada umur 2-3 tahun sampai umur 18 tahun, ke mana kita habiskan mereka, masa mereka? Cuba pusing tukar. Umur 3 tahun didik dengan Quran, mengenalkan mereka dengan Quran. Hati mereka sangat bersih. Daripada 3 tahun, 4 tahun, Masya Allah. 2 tahun itu boleh khatam Quran, ya. Kemudian ulangkan balik dengan hafal Quran. 3 tahun, 4 tahun dah khatam Quran. 5 tahun hafal Quran. 6 tahun ramai dah 30 juzuk Al-Quran. Letakkan telah 7 tahun barulah 30 juzuk. Kemudian 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun hatta alim pula. Belum sampai 12 tahun dah alim dah. Hari ini habis sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Apa jadi? Agama lentang pukang, hancur. Siapa hantar macam tu? Siapa didik macam tu? Kita lah. Kita mak bapak ni, itu dia yang kita hantarkan. Habis tamat sekolah, mana jaminan kerja? Tolong jawab. Mana jaminan kerja? Apa jadi dengan mereka, perangai mereka, akhlak mereka? Sampah dunia, sampah masyarakat. Masya Allah. Cuba didik mereka. Kalau ada anak kecil sekarang ni, cuba didik. Daripada umur 3 tahun, 4 tahun, bagi khatam Quran, mengenal Quran. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bagi hafal Quran. Ya. 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, bagi alim. 12 tahun dah boleh mengajar lah. 12 tahun dah perangai sifat Masya Allah. Hari ini masuk universiti tipu mak bapak, sekolah menengah tipu mak bapak, sekolah rendah pun dah tipu mak bapak.
Allahu Akbar. Cikgu pula mengajar nak memudahkan, sebab kalau tak ada telefon canggih payah nak buat grup sekolah untuk study, untuk tuition. Maka cikgu pun buat grup. Atalah ini pelajaran ni, tuition tu tuition ni. Kalau tidak payah belilah mak bapak pun. Lepas tu kena ada internet. Maka bila ada internet, silap petik saja. Tenat, bukan internet, internet. Tekan sikit je keluar habis. Nak keluar macam mana? Semua tak ada sekatan langsung. Kalau agama tak ada apa jadi? Jadi bagaimana sedang terjadi sekarang ini. Sebab itulah ya, kena ingat balik wahdatul wujud. Ya, berlakunya perkara itu kerana kita sendiri. Allah menghukumkan kita dengan sebab perbuatan kita sendiri. Ya, setiap sesuatu yang berlaku itu ada asbab. Ya, bagaimana yang berlaku dekat Myanmar, bagaimana yang berlaku dekat Palestin, bagaimana yang berlaku dekat mana-mana negara. Kerana umat Islam itu meninggalkan Islam, mengenepikan Islam dan tidak mengamalkan Islam, maka Allah menghukumkan mereka. Kerana mereka sendiri yang tidak mengamalkan dan menghina Islam. Dan Malaysia kita pun tak lama dah tu. Bukan minta, tak minta pun, tapi boleh terjadi. Tandalah hari ini saya bercakap, ya, bila terjadi nanti jangan menyesal. Tolong kita buat keputusan sekarang sebelum Allah turunkan hukuman dengan perbuatan kita itu. Allah, ini kita kena ingat. Ya, malam-malam kita kurang menangis, malam-malam tidur sedap lagi, bukan bangun nak menangis. Ya Allah, aku tak sanggup melihat anak bangsa aku begini. Ya Allah, bagaimana Nabi menangis minta dengan Allah, kalau engkau musnahkan mereka ini, siapa lagi nak bangunkan agama engkau? Ya Allah, beri kekuatan, beri kemenangan. Berapa orang nak bangun berdoa macam tu tengah-tengah malam? Tolong jawab. Dekat setapak ni tak jauh pun, berapa orang yang sanggup bangun berdoa macam tu? Berdoa kepada yang wahdatul wujud tu. Dialah yang mengizinkan, dia yang meluluskan, minta dengan dia. Kalau tidak takkan turun ayat kami fi'atin itu. Dan Allah telah menzahirkan kemenangan kepada jumlah yang sedikit. Bila mereka kuat hubungan dengan Allah, bila mereka menangis malam-malam dengan Allah, Allah tidak akan mempersia-siakan air mata mereka itu. Hari ini air mata kita menangis kenapa? Tolong jawab. Allah, tidur sedap lagi. Dengan keadaan berlaku hari ini pun sedap lagi tidur. Tengok bulan depan ni tak mau tengok lagi. Biar bangun awal-awal mari kita bakal berdoa. Dekat rumah payah dah nak bangun, kat sini pun tak datang juga. Allahu Akbar. Ya? Tahun dah berganti tahun. Tahun baru dah berganti, ni tahun masih nak ganti pula dah ni. Ni bulan berapa? 11, lepas tu 12, lepas tu sambung tahun baru 1, lepas tu kita 1 juga. Allahu Akbar. Ingat wahdatul wujud. Allah tak pernah zalim, tapi kita yang zalim. Rabbana zalamna anfusana. Ya, kita yang zalim diri kita. Sebab itu ingat, bukan disengajai. Bukan disengajai. Berlaku dan terjadi ada sebab. Berlaku terjadi ada sebab. Ingat baik-baik. Bukan perkara pegangan, i'tiqad, dan bukan pula perkara ajaran atau falsafah, tetapi ia adalah suatu perkara zuk yang terjadi secara tiba-tiba setelah orang itu berjaya mencapai maqam fana. Itu dia datanya wahdatul wujud, dan mereka hanya bergantung dan berharap kepada Allah. Tak ada lagi harapan kepada yang lain. Sebab itu telah terbukti di Kelantan beberapa kali rampasan cuba merampas, tekanan cuba menekankan Kelantan untuk dirampas kembali macam-macam. Nak jadikan contoh, negeri contoh. Kenapa negeri lain banyak lagi tak buat contoh?
Ya hebat sangat kamu tarbiyah Malaysia ni. Cuba jadikan satu negeri di antara negeri-negeri yang kamu kuasai ini, jadikan contoh. Kenapa nak ambil Kelantan jadi contoh? Tekanan demi tekanan, akhir sekali tak berjaya juga. Dengan bawa surat khabar, dengan bawa FRU, dengan bawanya TV, dengan isytiharkan menteri besar. Tapi menteri besar yang ada itu orang yang rapat dengan Allah, yang bergantung harap pada Allah, yang wahdatul wujud kepada Allah. Dia menangis, dah puas dah menangis, mengajak rakyat menangis di stadium. Allah beri kemenangan. Hari ini cuba sebut negara lain, negeri lain yang hari ini sedang tekanan berlaku kepada Selangor, nak rampas Selangor. Kalau kita renggang dengan Allah, jawapannya ya berjayalah. Kalau kita kuat dengan Allah, insya-Allah takkan berjaya. Ingat, sebab itulah bukan mereka tak tekan, bukan mereka tidak tipu, bukan mereka tidak. Semasa Tuan Guru almarhum ini, sampai akhirnya mereka tak berjaya. Akhir sekali orang yang bersungguh-sungguh menekankan itu mengaku sendiri. Dan kini dia cuba nak menjatuhkan orang yang dia didik selama ini, yang telah pun melawan lebih hebat dari dia. Faham tak tu? Tak faham? Tak faham sudahlah. Allahu Akbar. Ini dia. Dia mengaku nak rampas tak boleh Kelantan, macam-macam cara buat tak boleh. Tapi sekarang tak tahulah. Pengganti ini sama tak dengan yang pergi? Rasa-rasa bagaimana kehebatan hubungan dengan Allah. Rohaniah ni kuat dengan Allah. Allah jaga. Dia menangis, tak sanggup tengok rakyatnya. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, sepanjang aku tarbiyah ini, kalau boleh jangan kau serahkan kepada orang yang malam-malam menangis, mengadu, menangis, mengadu. Bagaimana kita baca sejarah, Umar menangis malam tak tidur karena seekor keldai yang mati, seekor kambing yang mati. Menangis, ya Allah, kami ini akan dakwahku di akhirat nanti, aku pemimpin. Hari ini pemimpin yang ada tidur sedap aja, pembunuhan berlaku, kezaliman berlaku, relax je, tak ada menangis, tak ada bangun menangis dengan Allah, tak ada pun. Aku bakal didakwa, aku pemimpin, aku wakil rakyat, aku telah diberi amanah oleh rakyat. Dok, relax je. Bukan kat sini, ceritanya kat lain. Betul ke tidak? Bukan menangis, mengadu dengan Allah, tidak. Ni kita belajar ni wahdatul wujud. Minta maaf lah kalau tidak tajuk dia malah nak cerita. Bukan disengaja. Bukan disengaja. Sebab bila perkara ini dah fana kita dengan Allah, perkara ini dia akan datang. Allahu Akbar. Kebergantungan kita kepada Allah semata-mata, itu yang penting. Hari ini dok, Allahu Akbar, suka sangat naik RM100 brain. Naik RM100, ambil berapa? Ambil berapa? Awal-awal lagi hari-hari dah guna minyak RM7 lebih dah ambil. Itu yang minyak masak. Baru isytihar bagi gembira sikit, pembentangan Belanjawan 2017. Berapa hari je terus. Bayangkanlah PT tu ke mana dibawa perginya, sampai negara tergadai hutang makin banyak. Allahu Akbar. Masih lagi kita nak pertahankan orang macam ni tarbiyah bumi kita, Allah.
Kalau kita tak sanggup, malam-malam kita menangis dengan Allah, ya Allah, aku tak mau tengok lagi orang ni mengadu dengan Allah. Nak mengadu dengan manusia apa? Ini tidak sedap lagi. Allahu Akbar. Ajak bangun sembahyang malam pun payah. Nak hidupkan sembahyang malam kat rumah lagi payah. Bila akan mudah? Bila ada tekanan dalam keluarga. Masa tu ya Allah, masa tu lah kita akan menangis, kita akan bangun. Terjadi bagaimana terjadi di Myanmar, barulah tahu. Sebelum terjadi sedemikian, mari kita mengadu kepada Allah malam-malam. Jangan kita tidur sedap lagi. Allah, tengok anak muda hari ini apa sudah jadi. Ini penting, ya. Dengan sebab itu kita kena ingat, bila kita mencapai maqam fana, hal seumpama itu mestilah ditempuhi oleh mana-mana orang yang sudah menjadi wali, dan mereka tidak ada lagi pergantungan kepada makhluk, mereka kepada Allah. Mereka bergantung kepada Allah 100%, sebab yang mengizinkan, yang meluluskan, yang melakukan adalah Allah. Walaupun nampak manusia, tapi hakikatnya bukan manusia, Allah. Kenapa? Kerana hukuman daripada perbuatan manusia itu sendiri. Kita sendiri nak macam tu. Kita sendiri yang nak macam tu. Allah. Sebab itulah hari ini ramai lagi tak faham kenapa parlimen, kenapa DUN, apa itu parlimen, apa itu DUN. Ramai tak faham. Parlimen untuk mengubah dasar negara, DUN untuk mengubah dan mengubah dasar negeri. Dua-dua ini penting, bukan mainan. Mana boleh kita kata serupa, benda tak serupa. Dasar lain, maka perjalanan pun lain. Bukan pergi sehari pakah balik suka-suka gitu boleh 50 riyal, 500 riyal. Bodoh, bengong. 5 tahun mereka akan terbih negeri, terbih negaranya. Kalau wang negara entah ke mana dibawa perginya. Tak boleh nak cuba buat ekonomi negara, nak tekan pada rakyat, tak payahlah. Parlimen bukan mainan. Ini ceruk betul lah. Tak belajar politik, tak reti politik. Mulalah cuba je. Ni hukuman yang kita terima hari ini, wahdatul wujud lah tu. Kalau kita sendiri yang lalai leka dengan Allah, dengan agama, menyebabkan terjadi sedemikian. Itu hukuman yang kita terima dengan perbuatan kita sendiri. Allah. Ingat, ya, wakil yang kita pilih untuk parlimen untuk ubah dasar negara, wakil yang kita pilih untuk DUN untuk mengubah dasar negeri. Sebab itu sampai ke hari ini pun Terengganu belum diubah. Selepas diubah oleh pembangkang tentang rumah kediaman bebas daripada bayar cukai kediaman, surat hantar hari ni, tiap-tiap bulan sampai surat, tiap-tiap tahun denda sampai, tapi tindakan tak berani. Sebab apa? Sebab belum diubah. Nak bawa dalam negeri dibahas oleh wakil-wakil negeri. Sampai ke hari ini tak. Tapi surat sampai tiap rumah. Ada yang bayar, yang takut, yang bodoh, yang tak tahu undang-undang. Ramai yang tak bayar. Sebab apa? Sebab dah disebutkan belum diubah, selepas diubah. Dan belum dibawa dalam undangan negeri untuk dibahaskan supaya diubah kembali. Tak ada sampai ke hari ini. Inilah negeri mengubah dasar negeri, parlimen mengubahkan dasar parlimen. Kena ingat baik-baik, bukan kita main-main, pergi pakah balik relax je, senyum je, lepas tu balik cakap serupa. Bodoh. Ini bukan perkara main-main. Kita terima hari ini kerana perbuatan kita hari inilah. Ingat 5 tahun
Ni Najib nak tahu belum tentu. Belum tentu 5 tahun. Mungkin 6 tahun, mungkin buat awal. Tak boleh nak baca ni Najib ni. Dia tengok kedudukan dia teruk, mungkin dia buat awal. Dia tengok kedudukan dia tak itu lagi, mungkin dia tambah lagi masa untuk dia ubah supaya rakyat bagi keyakinan kepadanya dan macam-macam. Sebab itulah hari ini Mahathir sendiri pun buat pengakuan dah. Tak boleh nak apa dah. Melainkan satu saja, pilihan raya je. Desak kepada Agung. Tak boleh buat apa. Dia lupa bahawa dia dah cabut tarian Agung. Mahathir lah tu. Hari ini dia mengaku sendiri. Allahu Akbar. Kena ingat. Dia panggil jerak makan tuan. Itu dia. Baik. Sebab itu kena ingat, faham baik-baik wahdatul wujud ini supaya kita mengerti dan memahami, kita akan terima bagaimana apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita kuat hubungan dengan Allah, bagaimana Allah janjikan, wallazina jahadu fina. Orang yang mujahadah perjalananku, aku buka jalan. Hari ni tanya diri kita, jalan mana kita mujahadah? Jalan mana kita mujahadah? Nak jawab macam mana? Bersungguhnya kita siang malam pagi petang jalan mana? Jalan yang Allah janji ke jalan mana? Kenapa Allah tak buka-buka lagi? Sebab kita salah mujahadah. Katakanlah besok kenduri anak saudara kahwin dekat Kelantan. Agak bila kita pergi? Besok juga nak perbetulkan semayang kita. Semayang yang kita belajar sama ini. Praktikal besok kursus secara betulnya bagaimana? Tak ada, tinggal. Pergi ke Duri tu. Besar ke Duri lagi daripada nak perbetulkan semayang. Betul ke tidak? Tok Guru besar mari nak mengajar bab semayang, perbetulkan semayang. Tak ada. Anak saudara Kelantan boleh pergi lagi. Nampak? Padahal Masya Allah, semayang tiang agama. Semayang tiang agama. Katakanlah besok nak perbetulkan semayang, rasa-rasa apa orang ada? Agak-agak apa orang ada besok? Betul bacaan, betulkan rukun fi'li, rukun qalbi, ya, bagaimana yang telah pun diperbahaskan oleh Nabi dan oleh para ulama dalam kitabnya. Ya, katakanlah besok seharian kita akan buat, ya, tak tahu apa orang juga. Betul ke tidak? Baik. Maka tepatlah kata Allah, wallazina jahadu fina. Orang yang mujahadah perjalanan kami buka jalan. Kenapa Allah tak buka jalan lagi? Kita mujahadah bukan jalan Allah. Sebab tu Allah tak buka. Sebab itulah Allah tak buka. Kita masih lagi bersungguh-sungguh bukan kerana agama Allah. Sebab itu kita tak rasa lagi kemanisan dalam kita beribadah. Dalam kita mujahadah kita tak rasa lagi. Baik. Nak sambut natu tu tak tidur malam. Ya, Allahu Akbar. Padahal sampai tak semayang pun ada. Nak boleh menantu je, jadi hantu habis dah. Baru nak boleh menantu dah jadi hantu. Kan? Bukan kat sini, cerita ni kat lain. Kat sini tak ada. Baik. Oleh kerana huraian-huraian mengelirukan mengenai masalah wahdatul wujud, maka ilmu tasawuf adalah menjadi medan tuduhan angkara fitnah. Kerap kali terdengarnya bahawa ilmu tasawuf telah dimaki hamunkan, tasawuf khurafat, tasawuf bid'ah, tasawuf karut. Maka tuduhan-tuduhan yang umpama itu adalah tiada kena mengena dengan tubuh ilmu tasawuf yang suci ini. Itu adalah tuduhan-tuduhan terhadap tasawuf-tasawuf yang ada memang bagaimana dituduhkan itu, tetapi tasawuf suci tetap suci. Islam tetap Islam, ya. Islam bukan zalim, Islam bukan kekerasan, Islam bukan, ya, penindasan. Islam tetap
Islam. Yang menindasan itu bukan Islam. Islam tidak begitu. Sebab tu kena faham baik-baik. Kalau dituduh Islam begitu ini, Islam bukan macam tu. Ya, begitu tasawuf itu dan ini, tasawuf bukan macam tu. Ya, kena ingat baik-baik. Tasawuf bukan macam itu. Baik. Apa tuduhan yang mereka tuduhkan? Biarkanlah dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya, tasawuf tetap suci. Ya, tasawuf suci itu tetap suci. Malah yang sebenar terkenanya, ya, sasarannya ialah kepada orang yang zindik tadi, di mana ia tersilap mengambil pengertian daripada pengeliruan daripada pihak yang tak bertanggungjawab tadi. Jadilah orang-orang lain makan nangka, orang lain yang kena getah. Orang lain buat zalim, jadi Islam dapat nama, padahal Islam tak pernah zalim pun. Islam zalim. Siapa kata Islam zalim? Berat. Islam tu adil, Islam tu selamat. Yang zalimnya bukan Islam. Kalau orang tu kata Islam zalim, no, Islam tak zalim. Islam tu selamat. Itu dia. Baik. Islam itu teroris? Bukan. Islam bukan teroris. Baik, kena faham baik-baik. Tuduhan itu biarlah mereka nak tuduh. Sebab Nabi apa yang orang tak kata kat dia? Gila lah, itulah ini. Akhir sekali apa jadi? Akhir sekali apa jadi? Setelah mereka mengetahui kedudukan yang sebenarnya Muhammad itu. Dan kenapa mereka tuduh sedemikian? Tak lain tak bukan kerana dengki. Yang kedua, kerana takut hilang pengaruh. Kerana takut hilang pengaruh. Tu je. Yang pertama kerana dengki, yang kedua kerana takut hilang pengaruh. Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan mereka tuduh macam-macam kepada Nabi. Ya, begitu juga dengan hari ini. Kalau tuduhan macam-macam berlaku, memang dah jadi sejarah macam tu. Ya, Islam memang begitu. Yang benar memang diuji. Yang benar memang diuji. Nak tahu ketulinannya itu. Ya, yang benar tetap terselah, yang benar tetap muncul, ya, yang batil itu tetap tenggelam, tetap akan musnahkan. Sebab itulah disebutkan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik. Jadi yang terjadi hari ininya, orang lain makan nangka, orang lain kena getah. Biasalah tu. Anak-anak nak makan nangka, siapa yang koyak? Mak bapak yang koyak, siapa kena getah? Siapa yang makan sedap-sedap? Baguslah tu. Tahu pun. Allahu Akbar. Nak handphone, belilah handphone. Nak motor, beli motor. Tak beli motor, tak pergi sekolah, beli. Tak ada minyak, bubuh minyak, habis minyak, minta duit minyak. Allahu Akbar. Malam-malam buat apa? Menerak atas motor. Allah. Nampak tu? Orang lain makan nangka, orang lain kena getah. Dah faham tu, baguslah tu. Memang kena atas muka sendirilah pun. Baik. Berkenaan dengan syuhud pula, mari kita fahamkan apa itu syuhud. Jangan salah faham tentang syuhud pula. Berkenaan dengan syuhud pula, maka ia adalah berupa suatu barang yang paling berharga mahal, yang sangat-sangat dikehendaki oleh orang-orang sufi, kerana ia berupa masalah kemuncak dan matlamat akhir yang diperjuangkan oleh orang-orang tarekah, ya, yang orang-orang tarekah dan suluk sufiah ini, ya, mereka dikurniakan oleh Allah akan syuhud. Baik. Adapun golongan-golongan ulama zawahir, terutama sekali ulama-ulama fiqh, mereka tidak tahu menahu sedikit pun rahsia ini. Sebab itu kebanyakan mereka mengingkari tasawuf. Kadang-kadang banyak mereka mengingkari tasawuf sebab mereka tak belajar tasawuf. Ingat balik, ketiga ilmu yang wajib dipelajari dan tak boleh dipisahkan: fiqh, tauhid dan
tasawuf jangan diasingkan dan jangan dipisahkan. Belajar fiqh alim macam mana pun tak belajar tauhid, jahanam. Belajar tauhid pun tak belajar fiqh pun jahanam juga. Belajar tasawuf tak belajar tauhid, tak belajar fiqh pun jahanam. Ketiga-tiga itu mesti dipelajarinya. Karena itulah tuntutan dan ilmu fardu ain. Fiqh nak jaga cara kita beribadat dengan betul. Tauhid nak jaga akidah kita. Tasawuf nak jaga kualiti fiqh dan kualiti tauhid. Kualiti tu. Kualiti tauhid, kualiti fiqh, maka tasawuf yang jaganya. Bersih hati. Kalau tidak buat banyak bagi kat orang. Akhir sekali bangkit dekat hadapan polis, banyak buat ibadat. Tapi bagi kat orang dah mengumpat, makin hamun, dengki, khianat, fitnah, kualiti tak ada lagi ibadat kita. Nak bangga pada akhirat besok, Tuhan tayangkan ni peranganmu, hati kamu kotor. Tasawuf nak jaga hati, nak jaga kualiti ibadah, kualiti tauhid kita, kualiti fiqh kita itu. Faham tu? Sebab tu ketiga-tiga ini tak boleh dipisahkan. Ya? Belajar fiqh tak belajar tasawuf pun tak selamat. Belajar tasawuf tak belajar fiqh pun tak selamat. Belajar fiqh, belajar tasawuf tak belajar tauhid pun tak selamat. Faham ya? Ingat balik. Dan dalam fiqh adalah cabang-cabangnya. Antara nak memperbetulkan fiqhnya, bila sebut fiqh membicarakan tentang masalah hukum hakam, cara ibadat, cara itu, cara ini. Baik. Dan dalam bab fiqh itu ada cabang-cabangnya. Ada tasawuf, ada tajwid, ada tafsir. Itu cabang daripada fiqh. Tafsir nak fahamkan apa yang kita baca supaya kita dapat laksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ya, tajwid nak memperbetulkan bacaan kita. Jangan sebutan salah yang menyebabkan berubah makna. Itu dalam bahagian fiqh dia ada cabang-cabang dia. Ya, dia ada cabang-cabangnya. Sebab itulah ilmu Allah sangat luas. Belajarlah selagi tak mati, belajarlah sampai mati. Lagi belajar, lagi banyak kita tak tahu. Lagi belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Itu dia. Baik. Bila orang itu dah dapat syuhud melalui perjalanan tarekat ini, Allah buka benda yang tak orang lain tak nampak, dia boleh nampak. Pergi kat kubur nampak bagaimana orang mati, bagaimana azab kubur, berbicara dengan orang mati. Ini perkara-perkara yang susah nak dipahamkan oleh orang yang tidak mempelajari perjalanan ini. Sebab ini Allah buka. Yang disebutkan fakashafna anka ghita'aka, bila Allah angkatkan kasyaf itu nampak. Nampak dengan mata hati kita. Ya, bagaimana yang Nabi sendiri Allah angkatkan Masjidil Aqsa depan mata Nabi. Orang lain tak nampak, Nabi nampak. Nabi boleh bilang satu. Tapi orang lain tak nampak. Ini kita nak fahamkan. Ya, nak fahamkan syuhud itu adalah anugerah Allah setelah hati kita benar-benar suci dan bersih. Ya, setelah kita menjalani tasawuf. Sebab tu dah kena ingat baik-baik. Bagi orang yang zawahir ini, mereka cukup menentang dengan perkara ini. Sebab itu penting untuk kita fahamkan ketiga-tiga ilmu yang penting, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jangan diasingkan. Jangan diasingkan. Belajarlah ketiga-tiga ini, kerana itulah nak memperkemaskan agama kita. Kalau tidak, agama kita tidak akan lengkap kalau tanpa kita belajar dengan ketiga-tiga ilmu itu. Belajar ilmu tauhid nak memperbetulkan akidah kita, belajar ilmu fiqh nak memperbetulkan perjalanan hidup kita ini, dan belajar ilmu tasawuf nak jaga kualiti supaya kita untung di akhirat bukan rugi. Kalau tidak, rugi di akhirat nanti. Ya, rugi, hampa. Ya, dia panggil poket kosong atau karung bocor. Karung bocor. Sebab tu kena ingat balik ketiga-tiga perkara itu. Baik. Maka sebab itu penting untuk kita fahamkan. Inilah dikatakan wahdatul wujud yang sebenarnya dalam membicarakan tentang perkara-perkara yang Allah telah menzahirkan suatu yang mana manusia kadang-kadang tak mampu nak berfikir. Tetapi bila menjalani perkara itu, Allah buka satu demi satu. Ya, Allah buka. Allah zahirkan satu demi satu. Perkara yang manusia tak mampu berfikir,
tak mampu manusia cuba rancangkan. Kadang-kadang rancangan manusia tak sama dengan penentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah pentingnya kita kena dekat dan rapat dengan Allah. Yang malam kena banyak menangis, kena banyak penyerahan kita kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah, sebab dialah yang menentukan segala-galanya. Dia memuliakan, dia menghinakan, dia mengangkat, dia menjatuhkan, dia segala-galanya. Baik, habis itu. Kemudian darjah-darjah makrifat dan bandingan. Makrifat itu pun ada darjah-darjahnya, dan bandingan pun Masya Allah, bandingan tentang darjah-darjah dan makrifat ini memang sangat-sangat berbeza. Sebab itulah bila kita belajar tentang makrifat ini, makrifat ada peringkat darjah dan tingkatan-tingkatannya, tingkatan-tingkatan dalam kita makrifat ini. Sebab itu yang penting bagi kita pada hari ininya, tolong kita lekatkan dulu zikir dulu. Zikir pun tak berapa lekat lagi, ibadat pun tak berapa istiqamah lagi. Zikir tak istiqamah, ibadat tak istiqamah, baca Quran tak istiqamah. Payahlah nak dapat. Zikir tak istiqamah. Sedangkan Nabi dah sebut antaranya selepas subuh dengan selepas maghrib. Rasa-rasa istiqamah ke belum? Hadis sahih Bukhari menyebutkan, bila awal malam, bila awal siang, awal malam lepas maghrib, awal siang selepas subuh, kita baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian Allahumma antas salam Fatihah, kemudian 5 ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian lillahi ma fis sama, kemudian amanar rasul. Jaminan daripada Nabi apa? Nascaya selamat kamu daripada kejahatan dan pengkhianatan manusia. Yang sedang berlaku dekat Myanmar hari ini itu apa benda? Hantu ke syaitan ke manusia? Kejahatan manusia ke pengkhianatan manusia panggil itu? Tolong jawab kat situ. Kejahatan manusia, pengkhianatan manusia. Tadi kita dah sebut hadis kursi tadi. Buat ada, amal dah. Padahal kena hukum pun. Kita tak yakin. Dengan wirid, dengan amaran sedemikian Allah lindungi dan selamat. Tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Nabi. Langsung tak ada dah. Lepas sembahyang sibuk je masing-masingnya. Tak ada nak wirid, nak zikir perkara ni. Sedangkan 2 waktu disebutkan. Lepas maghrib nak jaga malam, siapa penjaganya? Allah. Lepas subuh nak jaga siang, siapa penjaga siang? Melindungi kita, menyelamatkan kita daripada semua perkara yang sedang berlaku dekat Myanmar tu. Siapa? Pak Ibrahim siapa? Istiqamah ke tak? Hak tu pun masih teruk lagi, dah macam mana? Allahu Akbar. Teruk kita ni. Sebab itulah Rabbana zalamna anfusana, yakinlah, percayalah kita telah zalim diri kita sendiri. Kalau hukum turun macam tu memang layak pun, patut pun, sebab kita zalim diri kita. Betul ke tidak? Allah. Selamat mengamalkan. InsyaAllah. Sebab itu jaminan yang telah disebutkan oleh Nabi. Siapa pelindung dan penjaga malam? Allah. Siapa pelindung dan penjaga siang? Daripada segala pengkhianatan, kejahatan? Allah. Siapa yang meluluskan? Allah. Habis mana ikatan kita, hubungan kita? Sampai 2 waktu tu pun malah nak baca, malah itu wirid je. Wirid je. Tapi malasnya. Nak ambil 5 waktu baca Quran 2 minit pun payah. Lepas sembahyang 2 minit, lepas sembahyang 2 minit. Alahai. Payah sangat. Lepas sembahyang zuhur ambil masa 2 minit baca Quran. Lepas sembahyang asar ambil masa 2 minit untuk baca Quran. Lepas sembahyang maghrib ambil masa 2 minit untuk baca Quran. Alah sekejap sangat. 2 minit. Nak istiqamah kita dengan payahnya. Sakit
Nak makan tak larat, nak berjalan tak larat, tidur pun tak dapat tidur. Tapi ada yang gagah. Bila orang tu sakit, ada satu yang gagah, yang mampu dan boleh buat sentiasa. Buka Facebook dan WhatsApp. Sakit tapi boleh buka, boleh ada. Betul ke tidak? Itu tanda kita sedang sakit ni. Penyakit kita dah teruk dah tu. Jadi insya-Allah rawatlah sekarang. Ya, rawat sekarang insya-Allah, nanti kita akan capai makam darjah makrifat dan bandingan. Itu dia. Nanti kita akan belajar kat situ pula. Okey. Ya, sekadar itu dulu untuk malam ini. Ada persoalan? Silakan. Sila kalau ada persoalan. Sila soalan. Cik Mat, soalan Cik Mat. Kalau dah faham nanti agak-agak kalau Cik Mat mati, anak-anak Cik Mat boleh tak sembahyang jenazah Cik Mat, mandikan Cik Mat? Dah ada belum? Kena latih dah tu. Takut nanti letih. Sebab orang paling afdal untuk uruskan jenazah kita adalah anak kita sendiri. Orang yang paling afdal untuk menjadi imamkan kita adalah anak kita sendiri. Kalau hal ini kita tidak trendkan betul-betul, siapa? Takut harapkan pagar makan padi. Dah ada ke belum? Siapkan sebelum kita mati ini. Kalau perancangan Syarifah ini akhirnya tercapai bagaimana yang dirancang, harapannya tercapai bagaimana yang diharap. Kalau orang macam tu telah mengharap, dia berdoa selalu dan bentuk selalu anak-anak dia, akhirnya dia dapat bagaimana yang dia harapkan. Dah kita macam mana? Macam mana kita? Jadi insya-Allah lah, ya. Ini dia. Bila capai kepada makam ini, bila sebut tentang wahdatul wujud tadi, Allahu akbar. Kebergantungan kita 100% kepada Allah tu. Ini tidak. Kebergantungan kita kepada makhluk, akhir sekali apa jadi? Hari ini kita bergantung dengan makhluk, akhirnya kita terima hukuman akibat bergantungan kita dengan makhluk. Sedangkan makhluk tak ada kuasa. Allah yang berkuasa. Jadi insya-Allah malam ambillah masa. Sehari dah sibuk, kita malam ambil masa untuk beri masa kita dengan Allah. Boleh ke tak boleh ni? Berat lagi bunyi ni. Beri masa malam kita dengan Allah. Ni malah duk buat kedai kopi, balik lewat. Lepas tu mula lah, Allah, tidur lewat malam ustaz, tak boleh nak bangun tak, nak celak mata tak boleh. Siapa suruh buat? Bukan sini, cerita dekat lain, contoh aja. Boleh faham tak? Jangan sampai Allah hukum kita sebab perbuatan kita sendiri. Ya, wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sadurana wa yassir umurana wa hassin akhlaqana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.